Majlis Perubatan Malaysia MMC menegaskan bahawa penggunaan gelaran doktor tidak melayakkan seseorang mengamal perubatan sekiranya individu kenaan tidak berdaftar dengan MMC selaras Akta Perubatan 1971. MMC menjelaskan hanya graduan daripada program perubatan yang diiktiraf dan memenuhi syarat ditetapkan termasuk lulus peperiksaan serta menjalani latihan siswazah di hospital diiktiraf dibenarkan menjalankan amalan perubatan di negara ini. Penjelasan itu susulan isu melibatkan Menteri Belia dan Sukan Dr. Taufik Johari yang tidak berdaftar dengan MMC dan memperoleh ijazah perubatan daripada Universitas Islam Bandung Indonesia yang tidak diiktiraf di Malaysia. Isu itu turut dibangkitkan selepas dakwaan beliau pernah berkhidmat sebagai doktor di sebuah klinik di Sungai Petani. MMC turut memaklumkan graduan perubatan masih boleh menggunakan gelaran akademik doktor. Namun orang awam disaran menyimak status pendaftaran pengamal perubatan melalui sistem merit bagi mengelakkan kekeliruan. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.